Mandarin yang selalu orang Cina cakap. Part 3. So, korang pernah dengar tak? Contoh korang dekat luar, korang keluar kan, pergi mall. And then ada orang A dengan orang B, dia bercakap dalam bahasa Cina. Orang A ni, dia tanya kat orang B. Orang A cakap, ni sing tian ci le ma? Maksudnya, hari ni kau dah makan ke belum? Orang B jawab dekat dia, wo jing tian hai miu ci. Maksudnya, saya belum makan hari ni. So, apa maksud ci le ma tu? Ci le ma maksudnya, dah makan ke? So, kalau lepas ni, korang dengar kawan Cina korang cakap perkataan ci le ma. Maksudnya, dia tanya, dah makan ke belum? Perkataan kedua, orang A dengan orang B bercakap. Orang A tanya, ni jing tian qu na li? Maksudnya, hari ni awak pergi mana? Orang B jawab dekat dia, wo jing tian yao qu na bian. Hari ni, saya nak pergi sana. So, apa maksud qu na li? Qu na li maksudnya nak pergi mana? Cuba kalau lepas ni, korang borak dengan Chinese colleague, korang try tanya dia, ni yao qu na li? Mesti dia terkejut. Sebab, dia tak expect pun yang korang tahu perkataan ni. Perkataan ketiga, orang A cakap dengan orang B. Orang A cakap dengan dia, ni pang wo zhe ge ke ma? Maksudnya, awak tolong saya buat ni boleh tak? Orang B jawab dekat dia, ke. Maksudnya, boleh. So, apa maksud ke ma? Ke ma maksudnya, boleh tak? Ini antara perkataan yang korang lagi kerap dengar bila dekat luar. Sebab perkataan ni is common. Bila orang Cina, among each other, diorang bercakap. So, kalau lepas ni, korang dengar ada orang Cina cakap, ada perkataan, ke ma. Maksudnya, dia tengah tanya, boleh tak? So, ni men share tau, sing de tong si ma. Siap. Korang nak belajar perkataan apa lagi? Boleh like, follow, share dan komen.